ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Boy pakcik. Pakcik ni memang suka mengaji pakcik Ya, biasa je. Petang-petang macam ni nak tunggu masuk maghrib. Pakcik bacalah sikit mengaji apa yang patut. Kebetulan ni petang ni pakcik baca surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat? Surah ni cerita pasal apa pakcik? Hui, menarik sangat surah ni. Tapi takkanlah pakcik nak buka kelas tafsir pula petang ni dekat Am. Alamak. Tapi ni kebetulan tadi yang tengah pakcik duk baca Am mai kat pakcik ni. Ayat ni cerita tentang tabayun. Boy pakcik. Pakcik ni jangan nak peli-peli saya. Saya tahulah saya tibai pakcik punya burger itu. Janganlah nak tibai-tibayun saya. Pakcik jangan macam-macam pakcik. Am ni salah sangka. Ni bukan bahasa Melayu, ni bukan tibai. Apa tu? Ni tabayyanu, tabayyun. Tabayyun ni maksud dia investigate, semak, check, periksa, kan, clarify. Ayat ni Allah nak ajak supaya orang Islam ni jadi orang yang kritikal. Dia tak main percaya lah. Senang kena pembodoh. Kan. Kita asal je seronok nampak. Menarik je kita percaya. Kan. Sensasi je kita percaya. Kan. Tambah-tambah benda-benda berkaitan dengan sentimen tertentu kan. Kutuk orang sana ke, kutuk kumpulan ni ke. Kan. Cerca kaum ni ke, kan, hina agama ni ke. Lagi yang tu lagi seronok, yang tu yang selalu jadi trending. Kan. Satu lagi ni yang selalu akibatkan orang tak tabayun ni, dia selalu kena scam. Kan. Dapat kamu ni dapat hadiah sekian-sekian. Kan. Saya dapat hadiah ni macam Am kata dululah, ni rezeki turun dari langit kan. Mana ada macam tu. Tu skamer. Zaman-zaman sekarang ni banyak skamer Am. Am jangan senang-senang percaya. Kan kena tabayun. Tabayun. Tapi pakcik, bukan ke kalau orang kata bersangka baik tu lebih baik? Kan? Ya, betul. Memang kita ni sebagai orang Islam dituntut untuk bersangka baik. Am sebut pasal sangka ni. Dalam surah Hujurat ni jugalah Allah cerita pasal jangan kamu ni banyak bersangka-sangka. Kan? Ni ayat nombor 12 ni kan. Dan Allah kata jauhilah banyak daripada sangka-sangka. Am tahu tak sangka tu macam mana? Macam mana tu? Ni zon. Dalam Arab disebut zon. Zon ni maksud dia sesuatu yang kita tak boleh pastikan 100%. Zon? Zon. Kalau 100% dia sebut yakin. Kalau 50-50, 50-50, dia sebut syak. Kita pun selalu sebut dalam bahasa Melayu syak wasangka kan. Jadi zon ni dia lebih. Tapi dia tak 100%. Cuba bayang, Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Yang dia tak bagi kita ni banyak bersangka ni, yang sangka tu. Bayanglah kalau hak yang tak cukup 100% pun tak boleh. Apatah lagi yang 50-50. Alamak. Apatah lagi yang kurang daripada 50. Yang tak, kita ni kira kalau kita nak bercakap, kalau kita nak forward, kalau kita nak share, kalau kita nak percaya apa-apa pun, dia mesti kita betul-betul yakin. Baru boleh share. Baru boleh share, baru boleh percaya, baru boleh sebarkan. Inilah masalahnya sekarang ni dalam masyarakat kita kan. Senang sangat tersebar berita-berita palsu kan. Hadis palsu kan. Benda-benda fitnah kepada orang tertentu kan. Ini bahaya. Ini boleh mencetuskan ketegangan. Ini bahkan boleh mencetuskan orang panggil apa, huru-hara juga. Tak boleh Tak boleh. Habis pakcik,
Habis tu takkanlah kita tak boleh nak bersangka baik langsung. Dah jadi prasangka apa semua pula nanti. Bagus. Betul lah tu. Sebab itulah Allah kata dalam ayat ni, ijtanibu kathiran minadh-dhann. Banyak maksudnya ada benda yang kita boleh ada sangka. Macam pakcik sebut tadi lah, kita tak bolehlah jadi dungu, tak bolehlah naif. Kan? Ada benda memang kita kena sangka buruk. Contoh kan, kita tahu jiran sebelah kita ni, dia bagi tahu kat kita, dia seminggu tak ada kat rumah balik kampung. Tiba-tiba kita nampak ada malam ada kelibat, ada orang nampak nak masuk rumah dia. Tak, tu mungkin dia itu teruk sangat lah kan. Ni kita kena sangka, ada pencuri ke apa nak masuk rumah dia. Dia ada ketika memang kita kena ambil tahu. Tak boleh diam-diam. Tak boleh diam-diam. Itu pun termasuk dalam tabayun juga tadi sebut. Kita kena cek, kot ada. Memang kena ada. Yang tak boleh ni, yang sangka buruk ni. Kan? Yang tu yang tak boleh. Yang Allah sambung ayat ni. Tadi duk kata Kak Am tak mau nak jadi kelas tafsir. Tapi dah Am tanya, pakcik kena jawab lah. Tak apalah pakcik, kan? Sekali-sekala boleh dengar lah ni pakcik. yang tak boleh tu lagi, Allah sambung dalam ayat ni. Ya sangka ni kan, dalam diri, dalam kepala. Kita sangka. Kan? Yang lagi tak boleh, lepas kita sangka tu, kita bertindak. Bertindak di atas sangkaan kita tu. Dah lah sangka. Tu kita pergi buat tindakan pula macam tadi. Benda tu tak jelas. Kita pun pergi, orang kata apa, nak jadi panas sama. Jadi orang Penang kita jadi buat ramai. Kan? Dan yang dalam ayat ni Allah kata, inna ba'dadh-dhanni itsm. Sebahagian zan itu dosa. Bukan semua. Tadi Am tanya kan. Takkan tak boleh langsung. Tak, bukan semua. Sebahagian zan tu dosa. Apatah lagi zan tu disertai dengan tindakan. Allah kata apa tadi? Lepas tu sambung. Wala tajassasu. Jangan kamu duk pi mengendak, mengintai kan. Privasi orang. Tu tindakan dah. Dah kita sangka benda tu tak tepat pun. Lepas tu kita duk pi mengintai pula. Duk pi kita pi mencerobohi privasi dia. Walaupun nak sahih tu tak boleh. Ada yang tadi tu. Tadi yang tu. sahih tu kalau memang ada pada sangkaan kita tu ada benda yang tak kena. Kan. Ni kena pandai imbang lah. Kita ni pakcik selalu kata macam ni lah. Kita ni tak boleh, kita kena tengah-tengah. Kita terlalu ekstrim sangat. Sampai semua benda kita nak sangka. Tak boleh. Tak boleh Satu lagi ekstrim. Sampai semua kita nak jadi sangka baik. Kan? Jadi dungu pula. Jauh kan? Jadi naif pun dungu. Sampai orang pijak kepala kan. Tak apalah. Mana boleh macam tu. Kan? Ringkaslah kan pakcik cerita kat Am. Pakcik, kita sebagai orang Islam ni, saya nak tanya pakcik. Kita kena cerdik lah kan? Takkanlah jadi orang Islam kena jadi macam pakcik cakap, jadi dungu je. Tepat sangatlah tu Am. Pakcik rasa lega. Alhamdulillah Am faham apa yang pakcik duk cakap. Faham pakcik. Risau juga. Pakcik duk sembang macam ni pakcik syok sendiri. Tidak. Betul macam ni lah. Kesimpulan dia lah kan. Ni kita pun dah nak solat maghrib dah ni. Orang Islam ni dia kena jadi orang yang cerdik macam Am kata tu. Kan? Tak boleh duk dungu. Kan? Orang Islam ni kena jadi orang yang kritis. Kan? Dia kritikal, dia tak mudah percaya, tak mudah cepat melatah. Kan? Dan seterusnya dia akan jadi orang yang disiplin lah. Kan? Dia ada disiplin dia. Benda apa yang dia boleh menilai untuk nak terima, benda apa yang dia boleh nak sebarkan, dia nak share. Dan kalau dia berhadapan dengan benda-benda palsu, benda-benda fitnah, benda-benda yang maki hamun, apa semua ni, scam, kan? Jadi dia kena meletakkan diri dia tu sebagai orang yang tak mudah untuk terjebak dalam benda-benda ni semua. Faham pakcik, faham. Ya. Jomlah kita, pakcik pun dah ni kita pergi masjid lah. Nak maghrib dah. Nak saya ikut ke? Mestilah Am kena ikut. Kebetulan motor yang Am hantar pergi baiki tu dah ambil dah ke? Dah pakcik, dah. Okeylah, cantiklah, boleh kita naik motor. Naik motor? Jom. Yalah. Pakcik,
Sebenarnya ni saya nak tunjuk kat pakcik. Mesej ni pakcik, sebenarnya saya dapat tadi. Katanya dia orang nak bagi saya bungkusan. Tapi lepas pakcik cerita kat saya kat tadi kan. Saya rasa macam tak jadilah kot ambil. Betul lah. Kan tadi pakcik cakap, kita jangan mudah sangat percaya. Mana tiba-tiba orang nak bagi hadiah kat kita. Tah-tah scammer ke nak curi data maklumat kita ke apa kan. Oh, betul juga sebaiknya pakcik bagi tahu tadi. Kalau tak, saya rasanya saya ambil bungkusan tu. Mana tahu berapa dapat menang TV ke. Kalau betul pun kata memang kita dapat. Pertamanya kita tadi pertama kena check. Betul ke tak betul, tak scam. Kedua, kalau betul pun kan bukan kita punya. Mana kita boleh ambil yang bukan kita punya. Oh, yelah. Bukan itu kita dah sembang dah ke pasal ambil burger tu. Ya. Jangan lupa. Ya, saya ingat pesan-pesan pakcik cik. Motor ni saya dah hantar repair dekat Pomen Ahleng tadi. Dia kata dah selesai lah, dah tak ada masalah lah rosak-rosaknya. Cuma pakcik, duit-duit ni semua saya hutang dululah. Boleh ke? Tak apa. Semua hutang pakcik dah tulis dah. Kiranya makin banyaklah hutang saya dengan pakcik je. Jomlah, dah ada motor ni dah okey dah. Kita pergi surau naik motor lah. Naik motor? Marilah pakcik. Jom. Boleh naik ya? Pakcik, motor ni bukan saya repair je pakcik. Saya siap wax. Ni depan tu ada poli-poli sikit pakcik. Murah je pakcik. RM30 je. Tak apa, kita masuk dalam buku juga. Astaghfirullahalazim. Apalah sampai nak membunuh bagai ni. Orang yang tak bersalah pun nak dibunuhnya. Inilah malangnya. Ramai orang muda macam Am lah ni. Tak apa kisah pun apa berlaku. Lantak pi lah siapa nak mati ke, nak kena bunuh ke apa kan. Tapi sebenarnya ni bahaya. Pemikiran macam mereka ni sangat-sangat bahaya.